Hai, Assalamualaikum, kembali ke seat belakang. Jadi sekarang ni dah pukul 3.17 dan tak ada job. Tapi sekarang ni saya dah on the way nak balik ke rumah, nak balik ke Kelang lah, senang cerita. Dan saya masih on je, tak off lagi. Sebab kalau ada job masuk, kita go je. Yang mana bersesuaian, kita akan go. Tapi setakat ni tak ada masuk. Dan dah dapat sebanyak, kita tengok, RM87.32. RM87.32 okey lah. Daripada pukul 12 tadi dapat hampir-hampir 100. RM13 nak capai ke 100. Cuma sekarang ni dah tak ada job. Kita nak pergi, let's go balik rumah dulu. Macam saya selalu tengok lah, ada yang macam takut nak order Grab, risau tak ada ke pagi-pagi. Sekarang ni pukul 3 suku dah 3.19. Saya masih on lagi. Ada je, kalau kat Lembah Kelang ni saya rasa pukul 3 pagi ke 2 pagi, pukul 4 pagi ke mana-mana ke, korang on je lah Grab ataupun order je Grab. Tak ada masalah, akan ada je orang. Lagipun saya, janganlah rasa serba salah. Jangan rasa serba salah macam ada ke orang nak ambil apa semua. Kalau dia datang nak ambil, maknanya memang je tengah on waktu tu. Maknanya je tak ada paksaan pun nak suruh on. Jadi dia kena pergi ambil lah. Siapa nak ada job tu, korang on. Dan siapa yang customer korang order je, tak ada masalah. So ya, sekarang ni saya rasa memang dah tak ada job dah ni. Pukul 3.20 dah pun. Sebab kebiasaan kat kawasan ni memang takkan ada job. Hari ni hari Rabu, biasanya job tu akan ada kat KL je lah. Okay, jadi ya, kita sambung esok. Let's go.